Korang tahu tak, bila si Dajjal tu dah dedahkan identiti sebenar dia sebagai Mesias Yahudi, dia sebenarnya bakal diperangi oleh 200 juta tentera yang datang dari belah timur. Kalau nak agak-agak siapa, boleh jadi dari India atau China, tapi ramai penganalisis rasa macam China. Jadi kalau korang duk tunggu China turun padang, memang diorang akan turun, cuma lambat lagi lah, betul-betul kat fasa akhir nanti. Tapi itu kalau kita cerita dari sudut pandang mereka. Kalau dari sudut kita sebagai umat Islam pula macam mana? Sebenarnya ada banyak persamaan dan perbezaan. Dalam Al-Quran sendiri dah tulis terang-terang yang mereka ni memang gigih nak masuk dan kuasai Masjid Al-Aqsa, siap nak robohkan untuk bina balik kuil Sulaiman. Allah ada berfirman, kalau kita buat baik, kebaikan tu untuk diri sendiri, tapi kalau buat jahat, balasan tu tetap balik kat diri sendiri. Benda ni peringatan. Bila sampai janji hukuman kali kedua, Allah hantar musuh-musuh untuk burukkan muka mereka, masuk balik dalam masjid macam kali pertama dulu, dan hancurkan apa saja yang mereka dah kuasai. Mereka boleh rancang pelbagai benda, tapi kesimpulannya mereka tetap akan dibinasakan. Rasulullah SAW pun ada beritahu kita pasal musuh ramai gila dari timur ni. Baginda cakap nanti kita bakal buat perjanjian damai yang aman dengan bangsa Rom. Bila dah damai, kita dengan mereka akan gabung bahu lawan musuh dari belakang kita, iaitu dari belah timur juga. Masa tu kita menang, dapat harta rampasan dan selamat. Tapi cerita tak habis kat situ. Masa kita tengah berehat kat satu kawasan padang berbukit, tiba-tiba ada seorang pemuda Nasrani ni angkat salib sambil jerit cakap salib dah menang. Punyalah marah seorang tentera Muslim ni, dia pergi patahkan salib tu. Terus bangsa Rom rasa terhina, dia berkhianat perjanjian tadi, lalu kumpul tentera untuk mulakan perang besar, iaitu Malhamah Kubra. Sebenarnya masa perjanjian damai dengan Rom tu berlaku, itu dikira zaman kegemilangan Islam akhir zaman. Masa tu Islam pegang dunia dan tersebar merata-rata, sampai tak ada satu pun kampung kat muka bumi ni melainkan ada orang Islam kat situ. Sekarang ni mungkin kat kota besar semua ada orang kita, tapi kat kampung pedalaman belum tentu lagi kan. Bila fasa ni sampai, ramai gila orang barat dan bangsa Rom yang dulu bermusuh terus peluk Islam dan jadi Muslim yang sangat taat. Bila tentera Rom belah sana nampak ramai bangsa mereka dah masuk Islam, mereka mendarat kat Amak atau Dabik. Masa tentera kita dari Madinah keluar nak hadap mereka, orang Rom ni cakap bagi kita orang lawan balik orang kita orang yang dah masuk Islam tu. Tapi tentera Muslim lawan balik, mereka kata demi Allah, mereka takkan sewenang-wenangnya serahkan saudara seagama mereka. Maka bermulalah perang Malhamah yang sangat dahsyat tu. Masa perang ni, sepertiga tentera Muslim lari dari medan perang dan Allah tak terima taubat mereka sampai bila-bila, sepertiga lagi gugur sebagai sebaik-baik syuhada dan sepertiga lagi dapat kemenangan besar yang takkan kena fitnah sampai bila-bila. Lepas menang tu, mereka pergi takluk balik Konstantinopel. Masa tengah syok bahagi harta rampasan perang sambil gantung pedang kat pokok zaitun, tiba-tiba syaitan teriak sebarkan berita palsu cakap Dajjal dah keluar merosakkan rumah dan keluarga mereka. Semua orang pakat cemas terus balik kampung halaman masing-masing. Bila dah sampai, baru tahu tu berita bohong. Mereka pun kumpul balik kat Syam. Tapi fasa ni makan masa bertahun-tahun ya, bukannya sekejap. Masa mereka tengah kemas barisan nak sedia berperang betul-betul, dan bila solat dah mula didirikan, masa itulah Nabi Isa AS turun dari langit. Bila Dajjal nampak je Nabi Isa, dia terus cair macam garam dalam air. Allah tak biarkan dia cair begitu saja, tapi Allah izinkan Nabi Isa bunuh Dajjal tu sendiri guna tombak baginda sampai nampak kesan darah kat mata tombak tu. Kalau ikut hadis, jarak antara perang Malhamah dengan penaklukan Konstantinopel tu ada dalam 6 tahun. Maksudnya Malhamah ni bukannya perang sehari dua, tapi perang dunia yang berlarutan bertahun-tahun, dan Dajjal sebenar cuma akan keluar pada tahun ke-7. Jadi korang kena sedar, kita sekarang ni hidup kat zaman yang betul-betul kritikal. Jangan pelik kalau tengok kat berita mereka dah mula buat ritual pelik berdekatan Masjid Al-Aqsa, guna lembu jantan merah lah, budak-budak baju putih lah, sebab itu memang rancangan terang-terangan mereka. Cuma yang sedihnya, ramai antara kita hari ni tengah tidur, tak ambil tahu pasal lembu merah, pasal kuil Sulaiman atau pasal Mesias mereka. Padahal benda ni sangat penting untuk kita ambil tahu. Saya bukan nak minta korang tolong like atau subscribe sangat pun, tapi saya minta tolong sangat sebarkan cerita dan kajian ni kat kawan yang lain, supaya ramai lagi orang kita yang celik dan sedar dengan perancangan mereka ni. Semoga usaha kecil kita ni jadi saksi kebaikan untuk kita ke akhirat kelak. Kita tutup perkongsian kita ni dengan doa kafaratul majlis.